Tahukah anda, badan anda mungkin sedang terbakar tanpa anda sedar. Kortisol tinggi boleh buat badan anda merana. Ini 7 tanda badan anda tinggi dengan kortisol. Nombor 1, susah tidur walaupun dah rasa penat sangat-sangat. Nombor 2, berat badan naik terutama yang dekat bahagian perut. Nombor 3, mudah cemas, gelisah atau rasa overthinking sepanjang masa. Nombor 4, tekanan darah makin naik tanpa sebab. Dan nombor 5, rambut mula gugur lebih banyak dari biasa. Dan untuk wanita, kita haid jadi tidak menentu. Dan nombor 7, selalu craving benda manis dan juga masin. Kalau dibiarkan, risiko sakit jantung, kencing manis, kemurungan, semuanya boleh berlaku. Ini bukan main-main. Jaga stres, cukup tidur, jaga makan dan boleh juga cuba suplemen magnesium untuk bantu kawal kortisol. Anda nak tahu cara kawal kortisol secara semula. Jadi, anda boleh drop komen kortisol dan saya akan bantu anda dengan sebaik-baiknya.